Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, Hana. Okey hampa, untuk di video kita pada kali ni kami nak buat kerja-kerja rumah. So sekarang ni kami nak basuh kain dulu, kami nak masukkan kain ke dalam mesin, kemudian kami akan buat kerja-kerja lain. Macam kami 2 hari sekali baru kami akan basuh kain-kain ni semua. Sebabnya family kami tak ramai. Macam tu lah kan. Lepas tu kami rasa macam jimat lah sikit. 2 hari sekali tu kami basuh penuhkan satu mesin ni. Orang kata apa, jimat lah. Macam tu. Apa-apa pun zaman sekarang ni memang semuanya kita kena pandai berjimat. So sekarang ni kita dekat bilik tidur kami. Kami nak kemas-kemas tempat tidur ni dulu. Sekarang ni kami lap katil kami ni. Macam katil kami ni kami akan lap 2 kali sehari, pagi dengan malam untuk habuk lah. Sebabnya rumah kami ni kami pun tak tahulah nak cakap, cepat sangat berhabuk. So kami akan memastikan habuk tu berkurang. Kami akan lap macam tu lah, pagi dengan malam sekali. Supaya habuk-habuk tu berkurang lah. Memang ada tapi dia berkurang bila kita lap. Kiranya untuk 2 hari sekali kami pastikan kami akan lap ni lah habuk. Siapa pun tak suka habuk kan. Okey hampa, so sekarang kami nak lipat baju-baju. Kain baju kami ni. Lepas tu saat kita buat kerja lain pula lah. Kami nak lipat baju dulu. Okey hampa, kami dah siap lipat kain. Kemudian kami nak letak kain baju dalam almari lah. Mana baju adik tadi? Kita ambil macam ni, nak bawa almari, nak sangkut cepat. Lagi. Hanger dia? Tak ada. Situ bakar pintu. Ni kami nak basuh buang cadar-cadar sofa ni. Okey, baju kami dah siap letak hanger. So kami nak sangkut dekat luar, tapi sebelum tu kami nak sapu-sapu sampah dululah dekat luar. Hari ni suami kami dia kerja bawa kereta. So senanglah kami nak sapu dekat sini. Selalunya kalau ada kereta kat sini memang susah kami nak sapu. Sebab ruang dia terlalu sempit. Yang boleh sapu pun bahagian area depan pintu je.
kain ni kami gantung dekat sini. Sekejap lagi kain cepat kering. Panas dok. Yang bela ni kita sangkut kat situ. Selesai kami buat kerja-kerja rumah, kami menyapu sampah untuk ruang tamu kami ni. Lepas tu kami bolehlah rehat untuk kata apa, petang-petang ni kan. So kami rehat dengan Hafia sambil-sambil layan Netflix gitu. Sambil-sambil kita layan TV gitu, kita makan petang. Oh sedap hampa. Buat kena pula ada cicah belacan kan. Buah asam cicah belacan tu apa nak kata. Orang lalu belakang pun kita tak nampak dah. Okey hampa, kami dah selesai buat tugas harian kami lah, rutin harian kami setiap hari. So untuk di malam hari ni kami nak keluar pergi beli barang-barang basahan lah, macam ikan, ayam, sayur apa tu kan. So kami nak pergi beli barang dekat TF Mart. Sekarang ni tengah tunggu suami kami lah, dia baru balik kerja tadi, mandi apanya. Kemudian sekejap kami nak singgah makan. Okey hampa, so sekarang kami dah sampai TF Mart. Kita masuklah. Kami ingat nak beli ayam dengan ikan. Kita tengok kalau ada ikan elok boleh kita beli. Let's go. Let's go. Ni. Barang yang kita beli dalam bakul ni, dalam bakul. Umi tanya adik nak apa? Nak susu. Nak susu? Susu apa? Susu kotak? Ha? Susu kotak. Nak berapa? Dua. Abah, Hafia kata dia nak susu kotak macam mana? Boleh ke tak? Kotak je lah. Ha? Kita tak boleh minum. Bagi apa kat dia? Bagi kotak je kan? Okey, kita ambil kotak bagi kat Hafia. Kotak kosong. Ni budak ni dia nak buat apa pula? Ryan nak apa? Ryan tak boleh makan coklat, batuk. Coklat tak boleh abah tak? Okey, jom. Okey, kami dah selesai beli barang apa semua. So, sekejap lagi kita nak bawa anak-anak kita lah. Let's go. Okey, hampa, kami dah sampai dekat kedai makan. Okey, sekarang kami dah berada dekat kedai makan. Tunggu makanan sampai. Sambil kita tunggu makanan sampai, kita tengok reaksi budak-budak ni. Hangai tak tahuan lah. Budak kan. Dengan itu hampa berakhirlah video kami untuk hari ni. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.